Inilah Putra Kolej. Ali, tunggu ya. Baik, Tuan. Mari, Man. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Ramli. Ya. Kerana telah memberi penuh kepercayaan kepada kami untuk mendidik Rusman. Ya, begitulah yang saya harapkan. Sebenarnya, Cikgu, saya ingin menghantar anak saya ke England. Begitu. Jadi, saya mau dia lebih bijak dan bersedia untuk masa depannya. Jangan khawatir, Cik Ramli. InsyaAllah, Rusman pasti berjaya. Oh, terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Kalau begitu, biarlah saya balik dulu. Ya. Hari pun dah gelap. Maklumlah, jalan di Cameron Highland ini bukanlah baik sangat. Silakan. Ayah harap selama kau di sini, gunakanlah peluang ini sebaik-baiknya. Ya, baik, Ayah. Jaga diri kau baik-baik. Ya. Ayah pulang dulu ya. Baik, Ayah. Cikgu kita tu mudah nampak, tak tahu lah. Tak benar. Bangun. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Sila duduk. Harap ambil perhatian. Saya ingin memperkenalkan kepada murid-murid 2 orang cikgu baru yang akan bersama-sama dengan murid-murid selama sebulan di kolej kita ini. Di sebelah kanan saya, Cikgu Razak. Di sebelah kiri saya, Cikgu Ruby. Saya harap murid-murid dapat beri kerjasama kepada kedua-dua cikgu ini selama mereka berada di kolej kita ini. Boleh? Boleh, Cikgu. Terima kasih. Cikgu Aziz. Ya, Usman. Cikgu, Ya, ada apa, Usman? ada seorang murid baru di luar, Cikgu. Baik. Maafkan saya. Terima kasih. Silakan. Baik. Tengku, sila duduk tempat yang kosong tu. Kau tengok dia tu, dah lah datang lambat. Action pula tu. Menyampak. Baiklah. Saya tinggalkan murid-murid dengan Cikgu Razak dan Cikgu Ruby di sini. Cikgu, kalau ada apa-apa nak disampaikan, silakan. Baiklah. Sekarang cikgu pula nak berkenalan dengan murid-murid semua. Yang depan sekali. Nama saya Ruslan bin Kamarudin. Saya berasal dari Bentong Pahang. Cita-cita saya nak jadi seorang engineer. Bagus. Yang sebelah tu pula. Nama saya Rosman bin Ramli. Saya dilahirkan di Batu Cape, Selangor. Kalau diizinkan Tuhan, saya mau jadi seorang lawyer. Nama saya Rosli bin Muhammad Ali. Saya berasal dari Bukit Berapit, Perak. Cita-cita saya nak jadi... Aku nak jadi apa? Hah? D.O. Oh, D. D.O. lah. Oh. D.O, cikgu. Apa D.O, ha? Okey, yang ini pula. Nama saya Musa bin Hitam. Berasal dari Pontian Johor. Saya mau jadi seorang doktor. Bagus, bagus. Tengku. Nama kita Tengku Said Kamil. Dan kita berasal dari utara Semenanjung. Cita-cita kita... tentu jadi sultan. Baliklah. Aku dah tak tahan lah dia ni. Ya, ini apa pula? Saya Muhammad Sultan Alakuti dari Penang. Kawan-kawan panggil saya Sultan tau. Sultan. Hai, Sultan lagi. Kalau boleh, saya nak buka restoran kepala ikan
Banyak untung. Income tax pun tak payah bayar. Jadi ceti. Ni pandai dia. Nama saya Zuraida binti Selamat. Berasal dari Kertih, Terengganu. Orang tua saya, Toke Telur Penyu. Cita-cita mau jadi cikgu. Nama saya Rohana binti Jalil. Hai? Rohana Jalil? Saya datang dari keluarga seni. Kalau boleh, saya nak jadi seorang penyanyi macam Nomadia. Bagus tu. Nama saya Tengku Nuraini binti Tengku Mukris. Berasal dari Seri Menanti, Negeri Sembilan. Kalaulah Tengku kami nak jadi sultan, apa salahnya saya jadi pemaisuri? Alah. Nama saya Dayangku Farida binti Pengiran Ali. Berasal dari Brunei. Itu Brunei jauh kah? Indah jauh, bah. Ayo, apa lu cakap? Kalau boleh, lepas sekolah karang, saya mau jadi suri rumah tangga yang baik. Itu saja. Hai, muda-muda lagi dah nak kahwin. Yalah kan? Orang di Brunei kan kadang-kadang ada jua yang kahwin awal. Banyaklah sudah hari ini. Tunggu kau sambal tu padaku. Sambal belacan. Alah, banyak makan pun gemuk. Awet muda dek. Masih lauk. Mak aku masak lagi sedap. Apa dia? Mana Tengku? Yalah, ke mana tu? Entahlah. Ambillah cepat. Aku pedas. Jangan-jangan Yalah, menyusahkan Licik betul lah. kita juga. Hei, satu bilik dengan kita dah. mesti memakak. Ish. Ingat kau nak berehat pakai nampak tak ada harapan lah aku. Duhai kawan, ubahlah tingkahmu. Mengapakah kau menyendiri? Duhai kawan, jangan megah diri. Janganlah engkau sombong dengki. Andainya engkau bercerai, kan mudah saja dipatahkan. Jikalau kita bersatu, kan tetap utuh, takkan roboh.